Tak ada. Wah, mak kau handsome cantik. Alright guys, so pada video kali ni guys, kita masih lagi dengan reaction video seram je lah, yang macam biasa dengan reaction video seram je guys. So kita akan kembali lagi dengan True Horror Story ya guys. Itu sahaja buat masa sekarang ni yang kita akan tengok video reaction video seram, iaitu True Horror Story je lah guys. So tanpa masa, kita tak payah cakap. Kali ni video ni intro tak panjang-panjang macam video selainnya, video sebelumnya. So video kali ni video intro pendek sahaja. So tanpa masa, jomlah kita saksikan reaction video seram kita. Adakah video reaction seram tu seram ke atau tidak? So kita tak tahu. Let's go, kita tengok. Kita dah masuk dengan reaction seram kita. Okay, dia tengah cuci motor je. Kuat sangat sebab. Salam. Abang mana ya? Abang pun buat servis car wash juga. Cuci van. Kau tak nampak dia tengah cuci kereta? Cuci kereta pula cuci motor. Oh, yang kali hitam tu Oh, dia buat car wash Oh, boleh buat. $15 je. $15. Yup. Oh. $15. Oh, Singapura. Lupa terus story kan di Singapura. Boleh? Okey. Saya dah nak habis ni. Lepas tu ni settle je saya pergi sana. Okey kan? Boleh? Boleh settle. Okey. Uish. Kau just van jangan lock. Kau boleh unlock lah. Unlock? Kenapa? asal dah. Saya mesti servis ada vacuum sekali. Jadi saya vacuum sekali kat dalam. Oh, $15 vacuum semua sekali. Yes bro. Aku rasa mesti mencuri tu. Nak hidup. Okey. Bro. Jangan risau. Apa-apa barang kat dalam saya tak akan sentuh. Tak akan hilang punya. Saya jujur. Jangan risau. Boleh percaya ke kau ni? Betul. Aku tak percaya dia ni mesti dia. Tak apa benda lah piskat ni. Jangan lupa Tolong Okay, boleh. Saya naik. Terima kasih. Tengok mesti dia mencuri. Aku tak tahu dia mencuri ke tak. Macamnya ya. Barang lah dekat dalam van tu. Fikir aku nak sangat ke apa? Biasa yang sentuh. Mesti ada benda dia kalau dia sentuh. Ish, bunyi apa dulu? Ui, besarnya van dia, ya Allah. Ada apa kat dalam tu? So kecil ni ya. Halo, kata van dia ni. Bab CEO iklan. Tak. Oh, dia cakap Jadi banyak gila seat dia tu. Tak, bunyi apa dah tadi tu guys? Asal bunyi burung hantu? apa benda tak ada. Betul pula dia ni. Ya. Saja. Ui, ayah, kau wash kau. Dia nak cuci kereta, cuci van. Best tu van automatic. Van pintu macam Alphard shoot. Dah lah harga $5. Ish.
Macam tak ikhlas je dia. Basuh. Wih. Wih. Ada benda tu. Wih. Wih mak kau. Kau aku cakap betul. Tu aku rasa jangan sentuh kot. Dia cakap tak ada benda tu. Tapi kan aku ada benda shoot cik Poch. Sekali kat tingkap tu. Sekali kat tingkap tu aku rasa. Abang, lupa barang ke? Tak ada orang guys. Aku dah agak mesti kena kacau. Sekali pusing, cor. Aku tengok hari tadi kat belakang. Kena kacau lah tu guys. Wih, mak. Wih, pintu buka sendiri cok. Innalillah. Seram tu. Hello, Hai. bang? Ya, saya. Yang main-main bang? Saya tak main-main. Ada benda tu. Aku cakap betul. Tak ada. Wah, mak kau handsome cantik. Asal kau pergi masuk dekat van tu. Ya Allah, kau pun satu. Kau memang baik. Kau pergi masuk kat van tu kenapa? Kau larilah kat sana. Tak, aku tak faham lah. Kau asal kau tak lari kat sana? Kau tak tahu kau panik. Kau lari je lah. Kau masuk van tu lagi tak selamat. Akal sikit. Memang betul. Kau tadi buka. Memang kena. Itulah pergi masuk buat apa. Tak ada. Oh, sebaik tak ada. Apa ramai? Alhamdulillah. Asal baca Al-Fatihah pula? Kau baca lah ayat kursi tu. Main kata ketuk pula dia ni. Main tepuk-tepuk. Manalah saya tahu. Wih, dia baring kat situ. Dia ikat kucing hitam pula kau ni. Nanti dapat. Janganlah ya Allah, seram ni. Aku tak kacau kau. Kau jangan kacau aku. Kau pegang benda tu memanglah kena kacau. Weh. Boleh buka pun akhirnya.
Ada motor tadi tu. Woi, mak kau hantu. Lari. Hui. Habis. Alright guys, so itulah saja kita punya konten kita pada hari ni. Memang betul-betul best dah reaction video seram dia. Memang betul-betul kali ni menjadi kita punya jump scare ya. Lagipun dia tak tahu nak cakap apa. So itu je kot. Jangan lupa like, share and subscribe. Dan Assalamualaikum. Cepat kita punya outro. Tak apalah. Okay, bye.